tahu jalan? Tak. Okey. Ikut rasa hati je jalan ni. Firasat je ni. Ni mana dia left ya? Ah, dah. Tak apa nak edit lah. Apa dia, Mak? Kalau kita kamera tu ada ke sini, buat kamera belakang kan, dia juga kan. Kamera belakang tu? Faham? Kamera tu kita nampak dari sini tu tunjuk. Ah, pernah juga buat macam tu. Dari ni boleh adjust ni. Bila letak macam tu. Boleh adjust. Cukup ke dia punya ni? Cukup kot. Tadi tu serempak dengan Amirul tapi je lari. Amirul mana? Amirul jadi sebelah. Dia tak nampak pun kita orang. Baik. Dekat gateway. Oh, kata pergi ni, pergi tablik. Oh, balik Yelah kot kot. sebabnya dia seorang-seorang je. Maknanya nak dua balik kot. Kita perasan pun ada jalan-jalan tunduk. Jalan tunduk orang rendah memang dia nampak lah. Dia tengah fokus buat hal dia tu apa benda yang dia buat ni. Juga ni. Basikal juga. Tengok rumah ni. Ui, hijau. Oh, ini berapa orang penduduk ni sini ni? 1,000 ni. Cina. Melayu pada sini. Oh, ada lagi. Oh, sebelah ni rumah Alisa. Boleh cakap ni. Rumah Alisa. Ah, ya. Oh, ada lagi kedai kayu ni bang. Ada. Ada segi baki Dulu lagi. semua macam tu kayu je. Oh, ni kiri kanan kedai kayu dulu ni. Kat sini ada orang jual durian dulu. Ah, ni lepas jambatan kan? Oh, ada jambatan ni. Ah, dah lepas sini kita dah lain lah tempatnya. Yang dulu flat dia tak ada. Oh, 30 tahun flat dia tak oh, ada. dulu. Mana jalan dua lorong tu? Apa jalan aja. Tapi agak jauh jugalah yang Ulalik kerja. Ah, jauh lagi ni. Mak risau lah. Naik motor. Sekarang masa apa? Berapa risau dia? Tak boleh pula. Ah, ni motor tak sampai lagi. Oh, boleh ikut tadi cakap. Tak pun. Kan tak dengar sangat pun. Ian. Kereta depan. Tak nak durian. Nak. Tinara. Ah, ni Tinara.
Belah kiri ni. Pergi rumah Kenaman. Adik, rumah kawan adik kat sini. Kedaman. Rumah kawan ayah pun ada sini juga. Kedaman tu apa? Kita kawan adik kat kira apa? Fikir 5. Masuk mana ni? Kawan dia tu lah yang bapak dia sakit tu. Tentu anak nama dia. Tak ada. Bapak dia Muhammad Noh. Cakap dekat security rumah tu. Dia buka dia tanya lagi mana? Rumah Muhammad Noh, Haji Mak Noh. Tu buka. Ya. Oh, kenal lah. Kawan adik lepas ni. Kat sini. Kita lepas dah. Rumah Alisa. Rumah kayu tu. Kat traffic light yang abang potong meter. Ah. Lagi gelap lah belakang. Hitam lagi. Mana? Okey ni dia nak buat baru ni. Dengan belakang, tapi belakang tu Weh, sebelum dia buat tu, repair bunyi bising tu dulu. Bising tu kan kurang. Titik ni lain kali pun. Tapi macam dah tak bunyi dah sejak dah hujan ni. Jauh. tak sampai lagi rumah ayah ni. Jauh lagi. Jauh lagi. Dulu kan nak jemput sini semua lombong. Lombong. Lepas tu kan lombong tu bobok. Jalan tu jauh. Kat Ha. Tak boleh lalu jalan titik kecil. Ya Allah. kat mana ke jalan area sini je kan? Ke depan lagi. Ke dalam dekat 80 kaki. Berapa tahun ayah duduk Puchong ni kan? Ayat 2 tahun 94 sampai hujung 94. Oh, setahun je. Tak sampai. Hutan tu ni je. Mana ada bangunan-bangunan ni, mana ada. Kalau umur 2 bulan ke 3 bulan ke? Maknanya tengok hutan lepas tahu balik. Sampai kat Long boleh berdiri pegang syarik. Kalau dalam bantang lah bintang ni. Ha. Ya macam. Memang rumah tu rumah beli. Oh, mak ayah beli. Kiranya tak boleh bayar lagi lah. Tak boleh bayar lagi. Oh, boleh jual lah, tak boleh bayar lagi. Boleh. 500,000 nilai dia sekarang macam. Ya ke? 500,000. Tak pula dekat-dekat bandar. Dekat dengan KL. Macam alam ke jauh. Motor ke ni? Teruk lagi depan. Kat dalam Jauh lah ayah balik kerja. Jauh. Ayah pergi kerja pukul 9 pagi. Ayah sampai rumah pukul 5 petang. Sampai rumah pukul 5 petang. Memang gitu kan. Ha. jauh Encah duduk Ha. jauh. Duduk dekat. Duduk jauh pergi lambat balik awal. Dekat lagi awal balik je lah. Tapi ada motor BDJ tu ni lah jalannya. Lu ni mana ada jalan ni. Jalan duduk lorong gitu je. Itulah bawa pergi balik kat Long. Kalau pergi kat belah tingkat tu rumah apa putih kat ruang putih. Naik motor lah. Kalau kena hujan. Ya kan. Nak ada kereta. Kalau dah umur 4 tahun pun 3 tahun dia bawa ada kereta. Tahun 96 bawa ada kereta. Bawa kerja. Kalau kat Ngah ada lah. Putih tu. Bulan Oh. 1,000 berarti bagi mak. Ya. Ni apa? TMB apa ni? Ni ada daripada dulu ada ni. Belah sana kan belah rasanya bapak tu. Sana apa? Ni ayah masih ingat jalan je? Ini jalan ni. Ni Ni benda ni ada. Jalan lagi, jalan Oh, lagi. jalan ni straight je. Ni TMB ni memang
Pasar, bandar, pekan lah. Lepas tu 14 pucuk. Tempat yang badminton. Depan lagi, OI depan lagi kan? OI mana? Ni mau bandar Puchong Jaya. Jauh lagi lah ni. Ha. Oh, nak tak pergi ke kanan ke bang? Terus Terus je. Oh, ni boleh pergi kat lu. Tadi boleh tutup sekejap kan on balik. Kan ni saya boleh buat. Cuma sebenarnya nak cakap. Stop dulu. Kita tengok depan ni. Saya boleh. Ni mana ada dulu ni, Masya Allah. Bangun betul Puchong ni. Dia punya projek pembangunan tu sejak daripada tahun 91. Sampai 2003 tu tak nampak lagi lah bangunan Puchong ni. Dia sejak tahun 95 ke atas. Berapa 97 masa tu rumah terus melambung naik lah. Sampai sekarang. Ni kawasan ni kelapa sawit, kebun getah. Sini semua kelapa sawit je. Oh. Kalau kita naik dulu pergi Puchong ke tempat jam tendang lah. IOI. IOI kan? Ayon. Ayon ke? IOI. Dah jadi Ada Ayon tu? Ya. Dah tukar jadi Ayon. Di sini tempat. Ingat lu bawa kalung, bawa main kuda tu sini ya. Situ tak ada crowded Bukan dah jadi Ayun je. IOI ni semua ada dalamnya. Oh. Ni kita Sini. Balik ni. tu bukan je IOI Mall Puchong. Oh, masih Ayon lagi. Besar mall ni. Jadi ayah tak sampai lagi. Masa mula-mula kita duduk sini tak ada lagi ke ni? IOI tak ada lagi, ni semua tak ada lagi. Kemudian Semua ni je. Kemudian ni lah kita duduk pun dia tengah buat. Ada lah dapat kita pergi. Tapi masa itu tak ada sibuk macam ni. Pusat perdagangan IOI. Jalan atas pun ada. Kita jalan bawah je. Oh, nak pergi IOI. Kena U-turn. Masya Allah. Jom ini. Bayangkan hari cuti ni. Jam. Nak sampai perdana lah. Dia belum sampai lagi. Oh, rumah ayah ni Puchong Perdana. Puchong Perdana. Ada sampai je. Tak. Ada depan lagi, jauh lagi ke. Dia ada, kita akan lalu, ada masjid lama tu, masjid lama. Kan ni tak? Tepuh je nama tu, jalan ke depan. Nak tengok ada ke masjid tu. Masjid lama tu ada sempang ke Shah Alam. Oh dia, nampak? Ni MRT lah kot ya.
yang lama tu. Ada orang. Ini kalau Masih kita ikut ini. patutnya sebelah sana ke? Betul kot. Tak tahu jalan. Oh, jadi macam ni. Betul lah ni. Oh, sama kat situ. Sini tu lah. Tu pukul 14. Sebab sini dekat dengan yang KNI tu. Jauh dah ayah nak motor. Jauh gila. Tak sampai lagi. Sampai lagi. Ni Sini ada tokong dulu kiri ni je. Ada ni ada jalan pergi Shah Alam. Ada padang bola dulu sini. Ada padang bola belah kanan ni. Masjid. Allahu Akbar. Kecilnya masih apa ni? Kecil. Surau ke? Lama tu. Allah. Anjing besar. Nampak. Tak ada nostalgia yang kita nak fikir dulu lah. Tak ada macam ni. Baju tanda dia nampak. Tangki. Masjid ni? Ada masjid. Ada masjid. Ada tangki lah. Nampak tangki air. Okey, ni tak jauh dah ni. Perdana. Ni dulu ni kelapa sawit penuh ni. Ni lombong. Lombong je ni. Nampak lombong lagi. Masa mak aku dah Ni kelapa sawit. Masa mak aku duduk Tu tak ada dah Abi. Tak ada. Masa mak duduk Tak tu. lama lah. Ada lagi lah. Kosong rumah kita orang dulu pun kosong lombong. Ada yang tu tengah buat rumah, roboh rumah. Oh boyat. Mati pun ada. Jerlus. Masih tenang. Mana tangki dah Tak boleh nampak? dah jalan tu ya. Oh, begitu. Oh. Ni bukan pujuk Belanda belum ni kan? Oh, you dah sadar. Mana tu? Ha? Bukan ke? Mana lagi? Ni. Pusat Bandar Puchong. Baru Nampak masjid terapung. Masjid Terampung tu tak nampak lagi. Ke dalam ini Masjid Terampung tu. Awak lelu dekat jalan kita kan. Sini, kita ke sini. Tropika. Ke situ ni dah. Nampak masjid pun ke dalam tu kan. Pinjam jambat tu. Tu. Tangki air tu. Situ. Okey. Baru nak sampai dah rumah. Bayangkan naik motor. Ya ke ni? hati-hati aja kereta belah kiri. Kan macam dah pergi Bandar Puchong ni. Ni perdana. Jadi nak foto ayah ni. Nak betul ya? Ada Masjid Terampung dalam tu je. Mana? Dalam tu. Dalam bawah je jambatan tu. Ya. Nak masuk ke situ. Ini nak pergi Pekan Puchong ni, Puchong tu 14 ni. Jadi kita U-turn balik. Tu dik. Ni kenangan ayah tu duduk ni. Ni tu sini ni. Ada orang bukan tempat belah Puchong, tempat ayah main badminton. Betul 14 dah. Pusing ya.
Batu berapa? 13. Oh. Lah masuk bawah ni. Ada kat sana bawah jembatan jambat tu. Tengok betul-betul dah. Tak ada. Hadap rumah tu. Apa jenis rumah ni eh? Bintik-bintik. Oh, ya. Tak nampak apa masjid lagi. Dalam masa dia ke dalam. Eh. Baik buat Dia bintik. nampak masjid tu. Nampak lumbung tu berjalan. Mana lagi biasa. Itu 12 lah. 12. Masuk sini. Bukan. Dia ada di jambatan, jambat. Kawasan Lombong ni buat rumah ni. Mata tu dah pergi salam dah. Sini. Terus je. Rumah yang abang jumpa dekat Arena Armana tu kan? Di sini duduknya. Air ni Allah. Mana lagi? Depan lagi? Itu je lah tu. Pergi mana? Oh sini Besar Alam sana tu situ. Lapang lah je. Lapang apa? Bila kita masuk rumah tu nampak rumah. Mula mana serabut je ni. Ini ya Allah. Tak sampai lagi rumah ayah jauh tak? Jauh. Ayah Ni ni. lah ni. Ni nak sampai ni masuk lah ni. Tapi dia jauh. Ha. Lebih baik lah duduk rakyat ni. Tu lah tak apalah rumah kecil tak apa kan. Kalau ada bengkel je tak apa. Naik motor ya Allah. Dan itu jenuh ni macam gila lah jawab ni. Ni boleh kata 14 pucung ni jalan ni. 12 pucung. Ni rumah ni ada lagi ni kan. Tempat ni naik motor. Ni rumah mat. Naik motor kat sini lah. Bawa ni. Baru. Mak bawa tu. Ha. Bengkel lah. Dia tak sibuk. Punya tak sibuk. Lapang, lengang. Rumah ni tak ada orang duduk lagi masa Tak tu. ada orang duduk. Sekarang dah buruk dah. Tu masjid. Tapi ni kita orang duduk mana ada masjid ni. Tak ada lagi. Sebab kita nak Kenapa masuk masih terapung? Dia memang terapung ke? Rombong tu. Siapa nak datang lah dulu. Mana nak masuk ni? LRT pun di sini lah. Itu depan ya. Ni tempat macam ni. Ni. Perdana ni. Oh, dalam tu lah rumah ya? Masuk sini. Cakap kampung. Tutup je. Syah. Tu lah nampak tu kak? Ikut.
sana lah. Tapi depan ni ada roundabout betulnya. Lah. Puluhan tahun jadi macam ni, 30 tahun ni. Mana kedai kita beli perabot tu? Mana rumah kita? Ingat lagi tak rumah? Rumah kita ada di sana. Ada roundabout kat sini lagi. Woof 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 woof. Jom Melayu. Masuk sini boleh? Stesen ni Janji Janji Tak. Baik. Padang besar. Tak ada macam rumah kita apa. Parah, dekat. Patutnya tadi rumah U-turn bukan rumah masuk. Masjid tadi? Mana? Indo Bokok. Tak banyak nak tegur. Kan kasi ada kedai-kedai. Kanan ni masjid. Okey, masjid. Tasik. Dekat masjid. Ganjil benar lah ukur. Tak. Rumah kita dekat LRT tadi. Bukan macam ini rumah.
Bukan, dia bukan indah. Yang ni rumah kita ni. Macam mana Mana? masuk? Depan P-U-turn kat sana. Masuk ke depan sana. Ini terus. Kawasan belah sini lah kiranya. Kiri. Kat kiri tu tak kira ada jalan. Di sini tak ada yang masuk ni. Jalan ni. Masuk. Jalan Dahlia. Ni baru tu Dahlia 1. Ni Dahlia 1. Ni lah. Pandai ni eh. Kiri. Ni kalau duduk sini memang pro lah. Saya bawa motor boleh tak? Motor kereta je boleh bawa. Okay, rumah nombor 9 Dahlia 1D. Oh, sini. 4x4 lah. Susah nak mampus. Situ. Tengok jalan Dahlia berapa? Tapi ada sesi minyak. Dahlia 1/8. 1B. Kenapa kau nak cakap apa? Dia 1D, 1B. 1D. Rumah ayah. 1C. depan lagi. Allah. Nah, ni lah kawasan. Oh, satu D asalnya. 1C. Yang ni asal. Ni. Sini lah. Yelah dia depan dengan rumah ni. Double story ni. Oh, rumah ni. Ini lepas rumah ni. Sesi minyak belah mana? Mana kita mana Rumah. ada segi minyak. Rumah kita nombor 9. Depan lagi. Depan lagi ni. Kat tiang. No, yang sana sebelah pokok mangga. 16. Ni yang ni je. Cuba stop. Nombor 10. Kita nombor 9. Ni 10. Ni. Ni yang ni. Nombor 10. Sana 18 mak. Sana besar. Oh, itu lah. Ni. Ni 8 lah. Itu nombor. Oh, rasa? Oh, betul-betul nombor 10. Nombor 10. Dia dah tukar. Sebelum tu nombor 9. Semua reverse. Tak, ya nak kena balik. Memang jalan mati. Ya. Ini betul. Sungguh Ai. ni. Anu ayat tak ada dah. Macam nak kena. Tak kenal dia jalan ni. Cepat nak kenal pun. Ya, setahun. Boleh ke guna? Masih tak boleh je ya. Sebab kereta besar. Dia masuk rumah baru. Kadang-kadang lepak saya minta U-turn. Dia suka makan buah lah. Dah. Oh. Masa-masa habis situ.